Okey, sekarang ni saya berada di Promenade Presiden 1 Putrajaya. Tu dia punya gerbang lah. Ni macam dia ada buat dataran, tak silap saya. Dataran, dia ada corak seni bina dia lah. Kalau nak tengok dekat sini boleh. Corak seni bina. Dekat depan tu ada jeti sekali dengan tiang-tiang lampu. Agak panas cuaca hari ni sebab saya datang ni. Hari ni saya datang dalam waktu banyak juga pelancong. Dalam waktu petang macam tu lah. Kat depan ni dia dah dekat Masjid Pink, Masjid Putra. Kat sini sebenarnya dia dekat dengan dataran Putrajaya tempat ni, cuma dia di bawah. Presiden yang sama, Presiden 1, cuma dia kat bawah. Kat sini orang yang nak naik boat jetty boleh lah. Nak cuba. Tu jambatan dia. Presiden 1 juga dekat dengan kawasan dataran Putrajaya tu, macam tempat berteduh lah. Ni boat jetty dia. Siapa yang nak pergi boleh ikut arah sini lah. Tu seni bina tempat berjalan kaki lah. Bendera-bendera boleh nampak lah. Jelas. Ada lagi sebenarnya. Dia laluan dia panjang lah. Memang panjang juga. Kena pergi depan sikit. Belah sini pun sama ada pintu gerbang dia. Cuma cuaca dia agak panas. Tapi redup dah lah sekarang, sebab kita datang waktu petang. Sekarang ni dah banyak kedai buka untuk tujuan pelancongan lah. Lagipun Malaysia sekarang dia apa tu, tuan rumah ASEAN untuk julung pertama kali, tak silap saya. Yang pertama kali. Ni boleh nampak lah macam mana dia tanam pokok semua. Boleh tengok lah bentuk dia macam mana. Cuaca dia kalau panas tapi redup, sedap nak jalan-jalan. Tapi kalau terlalu panas terik susah. Sekarang ni mungkin dah okey kot sebab dah masuk pukul 4 petang. Tu air terjun dia. Ya, boleh nampak jelas. Panas tu. Yang terjun ni. Ya, cuma tempat duduk dia. Tempat duduk kita jumpa je. Mungkin kat depan lagi kot. Adalah, saya kat depan lagi tu. Tu boleh nampak kedai-kedai. Ni orang kata air terjun dia lah. Seni bina dia. Boleh nampak. Mungkin ada tempat duduk dia kat depan. Boat jetty, pandangan ni. Tu kalau nak naik atas menara tu pun boleh, tak silap saya. Ni jambatan Putrajaya. Ni dia punya tu, pintu gerbang ni.